Bab orang yang azan, dia ada seorang berazan. Babun ar-rajulu yu'adzin wa yuqimu akhar. Seorang azan, seorang yang lain pula iqamat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Beliau berkata, Nabi SAW telah mahukan beberapa perkara berhubung dengan azan ini, tetapi tidak ada satu pun daripadanya yang Nabi SAW lakukan. Qala, beliau berkata, perawi berkata, fa'uriya Abdullah bin Zaid. Selepas itu Abdullah bin Zaid telah ditunjukkan kepadanya azan ketika sedang tidur. Dia pun pergi kepada Nabi SAW lalu memberitahu baginda. Baginda pun berkata, alqih ala Bilal, ajarkannya kepada Bilal. Qala, perawi berkata, maka dia pun mengajarkannya kepadanya, yakni kepada Bilal. Qala, perawi berkata, yakni Abdullah, fa'adzana ni perawi lah, fa'adzana Bilalun fa'adzana Bilalun, Bilal pun ban. Faqala Abdullah berkata, saya telah bermimpi, wa ana kuntu uridu, dan saya mahu mengerjakannya, yakni saya mahu melaungkan azan itu. Qala, Nabi SAW berkata, fa'aqim anta, engkau iqamatlah. Dengan sanadnya satu lagi seperti itu juga, yakni Abdullah bin Muhammad meriwayatkan, dia kata datuk saya Abdullah bin Zaid menceritakan kisah ini. Qala, dia berkata, fa'aqama jaddi, maka datuk saya mengiqamatkan. Diriwayatkan dari Ziyad bin Nu'aim al-Hadrami bahawa beliau telah mendengar Ziyad bin Al-Harith As-Sudai berkata, pada ketika azan pertama subuh, dia telah menyuruh saya. Maksud beliau Nabi SAW, yakni Nabi SAW telah menyuruh saya, maka saya pun azan. Faja'altu aqul, terus saya berkata, biar saya iqamat wahai Rasulullah. Dia pun terus memerhatikan ke arah timur, yakni memerhatikan fajar. Fayaqul, Nabi SAW berkata, tidak boleh selagi tidak terbit fajar. Nazala, yakni selepas terbit fajar, baginda pun turun. Fabaraza, lalu pergi ke tanah lapang, kemudian kembali semula kepadaku. Ketika itu sahabat-sahabatnya telah pun berkumpul, yakni baginda telah berwudu dan Bilal mahu iqamat. Faqala lahu Nabiyullah, tiba-tiba Nabiyullah SAW berkata kepadanya, saudara-saudara, dialah yang azan, dan sesiapa yang azan dialah yang iqamat. Qala fa'aqamtu, perawi berkata, maka saya pun mengiqamatkan. Bab raf'is saut bil adhan, ini bab mengangkat suara melaungkan azan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabda baginda, muadzin diampunkan dosanya sejauh suaranya pergi. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, segala yang basah dan yang kering menjadi saksi kepadanya. Dan orang yang menyaksikan sembahyang, yakni pergi bersembahyang, ditulis pahala kepadanya 25 sembahyang, yakni 25 pahala sembahyang. Wa yukaffaru anhu ma bainahuma, dan dikafaratkan dosa antara dua sembahyang. Dikafaratkan dosanya yaitu di antara dua sembahyang. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila disuruh untuk sembahyang, syaitan lari, adbara berpaling belakang, lari, walahu durat, dengan berkentut, hatta la yasma'at ta'zin, sehingga dia tidak mendengar azan itu.
Fa idza qudiya nida, apabila telah selesai azan, dia datang. Sehingga apabila ditathwibkan untuk sembahyang, yakni diiqamatkan untuk sembahyang, adbara, dia lari pula. Sampai selesai tathwib, yakni iqamat, dia datang lagi. Hatta yakhtura, sehingga dia membisik-bisikkan di antara seseorang dengan dirinya, yakni membisikkan sesuatu ke dalam hatinya. Wa yaqul, dengan mengatakan, ingat sekian, ingat sekian. Lima lam yadhkur, kepada sesuatu yang seseorang itu tidak ingat. Hatta yazalla ar-rajul, sehingga seseorang itu tidak lagi sedar berapakah rakaat telah dia kerjakan. Bau ma yajibu min 'ala al-mu'adhdhin min ta'ahudil waqt. Ini bab kewajiban muazzin menjaga waktu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu ialah penjamin dan muazzin mu'tamin, pemegang amanah. Ya Allah, bimbinglah para imam atau imam-imam, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah tukang-tukang bang ataupun muazzin. Satu lagi sesuatu juga riwayat daripada A'mash juga, dia kata nubitu an Abi Salih, diceritakan kepadaku dari Abi Salih, dia berkata, wala urani illa qad sami'tuhu minhu, dan saya rasa, saya percaya, saya pasti mendengar hadis ini daripadanya, dari Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mithlahu, sama seperti lafaz dan makna hadis sebelum ini. Babul adzan fawqal manara, ini bab bang di atas menara. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari seorang perempuan dari Bani Najjar, beliau berkata, rumah saya adalah rumah yang paling tinggi di antara rumah-rumah yang terdapat di sekeliling masjid. Bilal selalu bang subuh di atasnya, yakni di atas rumah saya itu. Dia datang pada waktu sahur, lalu duduk di atas rumah itu dengan maksud melihat fajar ataupun cahaya fajar itu. Fa idza ra'ahu, apabila dia telah nampak fajar itu, tamatta, dia pun bangunlah sambil berkata, yakni berdoa, Allahumma inni ahmaduka, ya Allah, aku memujimu, wa asta'inuka ala Quraisy, dan aku memohon pertolongan darimu terhadap Quraisy ataupun untuk Quraisy, mudah-mudahan mereka akan menegakkan agamamu. Qalat, perawi ini berkata, perempuan tadi, thumma yu'adzinu, kemudian dia melaungkan azan. Qalat wallahi, perawi itu berkata, wallahi, demi Allah, saya tak tahu dia ada meninggalkannya walaupun untuk satu malam. Maksud beliau ucapan-ucapan tadi. Sekatu lagi. Jadi berkenaan dengan riwayat Abdullah bin Zaid sebelum pada ni sudah beberapa dah kita jumpa. Yang ni semasa berbincang di antara sahabat-sahabat Nabi SAW tu, mula-mula sebelum daripada disyariatkan azan ini, ada yang mencadangkan begitu, ada yang mencadangkan begini. Dalam riwayat ini Abdullah bin Zaid ni kata Nabi SAW telah nak buat beberapa perkara.